ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi yang mulia ni Allah kurniakan kesempatan umum. Mudah-mudahan Allah merahmati berkati kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kusrah apa kita hari ni? Buku hijau tu. Ke surat 20. Ya. Perkara 33. Qala musannifuna rahimahumullah nafa'na bi'ulumihim fid darain amin. Perkara 33, makmum tidak sempat membaca Fatihah kerana berbimbang dengan menegur bacaan imam dan membaca amin. Berbimbang ni maksudnya asyik, dia sibuk tegur bacaan imam sampai dia lupa baca Fatihah. Dia bukan cari salah imam, dia dengar bacaan imam pada surah tu, dia tegur bacaan imam yang salah ni sampai dia tak sempat baca Fatihah. Okay, macam mana nak hukum pada makmum ni? Masalah makmum yang bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk membaca Fatihah tetapi berbimbang masyghul, maksudnya dia hafal Quran tu, so dia sibuk menegur imam ni baca salah. Atau membaca amin. Fatihah tu ada amin kan? Dia baca amin juga, sibuk membaca amin. Maka yang lebih aula utama diberi keuzuran, ia membimbangkan dirinya dengan sunat yang tertentu yang ada hubungan dengan muslihat sembahyang, bersalahan dengan membaca doa iftitah dan na'udzubillah, maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari muslihat sembahyang tertentu yang utama. Tahu muslihat ni apa? Muslihat ni bukan tipu muslihat. Muslihat ni bila maslahah. Maslahah ni yang ada manfaat, yang ada kaitan dengan sesuatu benda tu. Contohnya doa iftitah dengan takbir tu, doa iftitah dan a'udzubillah atau berdoa iftitah, isti'adzah, semua tu, yang itu dia tak ada kena mengena dengan muslihat solat. Maaf. Sebenarnya menegur imam, menegur imam tu dia bukan sebahagian daripada muslihat solat. Gitu. Yang muslihat solat antaranya lebih aula dia membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Sebab apa? Bila imam tu, bila dia tak ada imam, dia sembahyang seorang, dia tetap juga kena baca a'udzubillah dan doa iftitah, betul? Bila dia sembahyang berjemaah dengan imam baca salah, yang dia kena fokus, dia tegur bacaan imam, dan tak semua imam baca salah. Jadi dalam hal ni, yang lebih aula bagi dia adalah dalam perkara sunat yang sepatut dia buat, untuk apa? Dia kata lebih aula untuk meninggalkan Fatihah ataupun untuk sebelum baca Fatihah adalah lebih aula dia membaca a'udzubillah dan doa iftitah daripada disibukkan diri dia untuk menegur bacaan imam walaupun benda itu sunat. Jadi maknanya sebaiknya dia baca Fatihah dulu,
Kalau imam tu baca salah ke apa semua, dia fokus untuk habiskan bahagian dia dulu. Kecuali dia ada masa, ada masa dan sebagainya. Jadi kata apa? Masalah makmum, kita ulang balik. Masalah makmum bertakbiratul ihram. Kemudian masalah makmum bertakbiratul ihram dan ia ada masa untuk membaca Fatihah, tetapi dia ni sibuk menegur bacaan imam atau membaca amin. Atau membaca amin. Maka yang lebih aula, dia kata, yang lebih utama diberi keuzuran, yang lebih utama diberi keuzuran dalam hal ini adalah orang, kerana seseorang itu sibukkan dirinya dengan sunat yang tertentu yang ada hubungan dengan solat tu. Muslihat tu maksudnya yang ada kena mengena dengan ibadat solat itu, ya, bersalahan dengan membaca doa iftitah dan a'udzubillah. Maka bahawa membaca keduanya bukanlah dari muslihat-muslihat sembahyang yang tertentu yang utama. Tapi dia ikut ranking. Tapi sebenarnya dua-dua bacaan doa iftitah dengan a'udzubillah ni pun, kalau ikutkan, lebih baik tak baca, utamakan bacaan Fatihah. Tetapi kalau bertembung dua ni, doa iftitah dan a'udzubillah serta membaca amin, sibuk membaca amin, dia lebih utama membaca, sibuk menunggu bacaan imam, dia lebih utama membaca doa iftitah dan a'udzubillah ni dulu, walaupun dua-dua ni pun jangan dibaca, sebab dia ada dua tembung benda sunat. Tapi bila kita dah sampai pada setelah imam baca surah, baca Fatihah, ada baki baca surah, memang kalau boleh sunat itu pun jangan buat. Utamakan habis yang rukun. Angkat takbir terus baca bismillah, alhamdulillah. Tapi nak ceritanya, bila ada dua ni, maka dah tentulah utamanya membaca doa iftitah dan a'udzubillah dibandingkan dengan menegur bacaan imam. Tapi dua-dua ini jangan dibuat sekiranya waktu sempit untuk kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi bila berlaga dua ni, dia sebut mana lebih aula. So aula lagi membaca doa iftitah dan a'udzubillah tu di awal solat, jika nak dibandingkan dengan menyibukkan diri untuk menegur bacaan imam. Okey, boleh. Tapi dalam keadaan dua-dua ni sebenarnya bila dah lewat solat, sebaiknya tinggalkan dan sibukkan diri untuk membaca doa, membaca Al-Fatihah terus. Okey, boleh eh? 34. Makmum yang berbimbang membaca tasbih atau zikir selepas doa iftitah dan a'udzubillah yang lain daripada Fatihah. Makmum-makmum yang berbimbang, yang masyghul, yang sibukkan dirinya membaca tasbih atau zikir selepas membaca doa iftitah dan at-ta'awudz yang lain daripada Fatihah, maka ia dikira taksir cuai dan tidak gugur daripadanya membaca Fatihah tanpa khilaf lagi di antara ulama mazhab, seperti yang dinaqalkan dalam Syarhul Muhadzab daripada Imamul Haramain. Dia ada bacaan yang dibaca selain daripada doa iftitah dan a'udzubillah, dia ada bacaan yang dibaca yang lain, bacaan yang lain. Dia bacaan yang lain. So ulama sebut bahawa dia tetap dikira taksir. Taksir ni maksudnya benda tu tak ada kaitan dengan solat. Dia ikutkan flow-nya adalah selepas takbiratul ihram, doa iftitah, tawajjuh, a'udzubillah, dan tak ada tasbih lain. Ini disebut dibaca tasbih lain setelah selesai doa iftitah. Setelah selesai a'udzubillah. Contoh Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, patu wajjahtu wajhiya, patu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, kemudian dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi
Patut auzubillah. Auzubillah dia ada baca tasbih-tasbih lain. Contoh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah, baca apa-apa doa. Ulama kata yang itu tak ada kena-mengena dengan solat. So tak ada khilaf ulama, perbuatan ini adalah perbuatan yang cuai, yang sia-sia. Gitu. Secara sia-sia. Kalau ada orang tegur, tadi dengar tadi lepas baca auzubillah ni ada baca tasbih apa-apa kan, contoh kan. Adakah dalam sunnah solat? Tak ada. Macam kita bahas tentang lepas sembahyang raya Idul Fitri, ada imam yang buat takbir raya. Ada orang tegur, tak ada ni. Lepas tu dia balas balik, takkan takbir pun tak boleh. Memang tak boleh, sebab tak sunnah. Kalau ada orang tegur, tak boleh lawan. Walaupun tak boleh guna alasan, Allah takkan takbir pun tak boleh. Takbir membesarkan Allah Ta'ala. Kita baru kan hari ni hari raya, tak boleh guna hujah tu sebab ghair syar'i. Itu tak syarak. Sama juga membaca tasbih-tasbih setelah membaca doa iftitah dan sebagainya, yang itu pun ghair syar'i. Bila ghair syar'i, maka tidak digalakkan. Bukan tidak digalakkan, kalau boleh tinggalkan. Tapi kalau kita bahas bab ni, orang akan kata kita terlalu pegang dengan hadis ni, orang kata kita Wahabi pula. Dia pun tak faham makna. Sebenarnya dalam bab ibadat ni, sebaiknya lah biar kita buat apa yang betul-betul warid dalam hadis Nabi. Waridlah hadis Nabi. Kita dah cerita dah pasal wirid lepas solat kan, macam mana masjid kita yang kita buat. Kalau ikutkan wirid yang betul, yang wirid tu yang kita buat sekarang, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma antas salam. Lepas tu baca ayatul kursi, lepas tu amanar rasul, kemudian 3 qul. Semua tu memang ada dekat dalam sunnah wirid selepas solat. Dan Wa'alaikumsalam memang tak adalah hadis. Saya antara penyusun dengan Ustaz Hafiz Sulaiman menyusun wirid-wirid tu. Kalau perasan dekat atas meja masjid kita tu ada gambar masjid yang orang pegang tasbih kat atas meja tu. Ada di masjid kita tu, dekat meja imam tu kan. Imam tu kan ada satu meja yang surah Al-Mulk, kat situ ada panduan doa. Panduan doa tu memang antara yang saya susun lah dengan sahabat-sahabat. So memang saya cari dalam 2 kitab 3 kitab, memang tak ada pun wa ilahukum dia Allah ma antas salam. Dalam hadis Nabi ni, Allah ma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Tak itu je. Wa ilaka ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa akhirna jannatul salam. Ini memang tak ada pun, tapi ditambah oleh ulama. Tapi ada sebahagian kata nak buat sila, tak ada masalah. Tapi kalau saya, siapa yang ikut saya imam, memang saya tak ada bawa. Saya Allah ma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Lepas tu kita baca isti'adzah, lepas tu kita baca Allahu la ilaha qayyum. Tak ada suratul Fatihah. Nak baca suratul Fatihah baca, tapi saya tak baca. Saya terus ayatul kursi. Kemudian amanar rasul tu kadang-kadang saya baca, kadang-kadang tak baca. Kalau ada masa baca, kalau tak ada masa kita skip pada 3 qul. Lepas tu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Subhanallah 33. Tadi di masjid Batu Gajah pun saya sentuh subuh tadi. Masjid tu tasbihnya sebelum ni tak cukup kiraan. Kalau orang yang berzikir subhanallah 33 ni, yang dah biasa, tak payah biji tasbih pun tak apa. Dia tahu rentak tu cukup 33. Kan? Siapa yang biasa? Dia buat 8 kali, 8 kali 4 lajak sekali. Atau dia boleh kira 10 10. Tak payah tasbih pun tak apa. Tapi kalau orang pegang pada tasbih tak cukup, dia tak cukup lah kiraan dia. Sebab ada yang mengatakan, tak payah cukup pun tak apa, sebab Allah tu kan maha mendengar. Memang, tapi sebab apa Nabi sebut 33 marrah? Nabi sebut 33 kali. Nabi sebut 33 marrah. Nabi sebut. Kenapa Nabi sebut begitu? Subhanallah 33 marrah. Lepas tu alhamdulillah 33 marrah. Allah bar 33 marrah. Thumma matamam al-mi'ah Allahu akbar kabira. Nabi sebutlah hadis kama qala 33 dan 99. Cukupkan, genapkan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi maknanya itu spek dia. So, kalau tanya saya kena ikut, ya kena ikut 33. Cukup kan 33. Cukup kan 33. Itu sunnah.
Itu sebab kalau kita buat sesuatu tu biar ada ni. Lepas tu buat Allah la mani'a lima atait. Yang itu pun memang ada hadis Nabi. Oh, jari laju pada sebutan. Itu kena belajar supaya sebutan kalau nak laju, tasbih tu kena laju sikit. Memanglah kadang-kadang begitu. Kadang-kadang saya tengok ada yang imam tu, dia langkau 2 biji sekali terus. Nak cepat habis. Tapi betul tak sunnah. Sebab Nabi kata 33. Nabi sebut 33. Ada kata tak payah 33 tu. Allah Ta'ala maha dah. Dia kalau dalam bab adanya spek dia dengan kiraan tu, memang sebaiknya memang kita ikut. Kalau macam itu, rasa sembahyang subuh 2 rakaat ni macam tak cukup lah, kita buatlah 20 rakaat sesubuh ni. Boleh pula gitu. Dia ada kiraan dia. Ibadat yang dia ada ibadat yang apa, yang bersifat tauqif, yang ta'lil. Kalau tauqif macam ibadat ni tak boleh kita nak tambah-tambah. Ada juga yang sunat yang kiraannya begitu, yang bersifat tauqif. Nabi sebut tiba-tiga. Baik. So kita kalau nak buat sesuatu tu biarlah ada sandaran. Khusus dalam bab ibadat ni biar ada sandaran daripada Quran dan sunnah. Boleh kita rasa selesa nak beramal. Di samping kita beramal dengan apa saja amalan orang soleh yang tak bercanggah. Boleh. Apa amalan orang soleh ni? Bacaan Quran, bacaan surah. Macam mana makcik nampak muda sangat makcik? Umur berapa? Dah 70. Tapi muka macam umur 40. Oh, makcik amalkan surah Maryam. Oh, iya ke makcik? Saya pun nak cubalah. Cuba dekat setahun. Tengok lagi tua muka dia. Itu tak kenalah amalan dia tu. Contoh. So, dia amalan tu dia mungkin sesuai dengan seseorang kan. Kadang apa yang dia amal tu kita amal tak kena. Bukan tak kena, kena Al-Quran. Ni semua boleh amal kan. Baik. So kalau ada amalan Quran boleh, tak ada masalah. Nak zikir subhan qul huwallahu berpuluh kali pun sila, tak ada masalah. Tidak ada halangan selagi mana ianya tidak bercanggah dengan syarak. Ustaz, saya tak tahu apa-apa tasbih kecuali subhanallah je. Itu je saya buat setiap hari. Tak apa, subhanallah sila. Memuji Allah, tak masalah. Baik. Boleh ya? Makmum yang tidak membaca sesuatu selepas takbiratul ihram. Makmum yang bertakbiratul ihram kemudian diam tidak membaca ia sesuatu selepas takbiratul ihram, maka ia dihukum sebagai taksir kerana ia dilarang mendengar bagi bacaan yang lain daripada imamnya, seperti mana dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi pada bab sujud tilawah dalam Kitabur Rawdah. Dan maksud dengan larangan sini adalah larangan makruh. Kita kalau boleh angkat je takbir, kita kena baca apa-apa sahaja bacaan, sama ada bacaan itu rukun atau bacaan itu sunat. Jangan diam, kita baca. Kecuali diam itu sebab mendengar bacaan imam, bacaan Fatihah imam. Kita dengar bacaan Fatihah imam sebab kita diam, tak apa. Tapi kalau kita diam tak ada apa-apa baca, tak boleh. Tak boleh. Hukumnya makruh. Sujud as-sajadah, surah as-sajadah dibaca panjang, kita tak baca apa-apa, kita diam, tak apa sebab mendengar bacaan imam tu. Itu boleh. 36. Makmum yang was-was dalam bacaan Fatihah. Jika sekiranya makmum itu dibala, dibala bahasa dia. Diuji. Saya hari ini dibala oleh Allah Ta'ala. So bala ni kalau bahasa kita tak sesuai lah. Saya hari ni diuji oleh Allah Ta'ala. Saya dibala oleh Allah Ta'ala. Kita beza bala tu kena nampak macam berat dan benda tu teruk. Oh, bala saya hari ni.
Baik, tapi kita tak boleh nak kaitkan bahasa Arab sebut bala tu ujian, kita pun nak ambil perkataan bala tu ujian. Tak boleh. Dia mesti, macam saya sebut tadi lah minggu lepas, pasal tahdid mustalah tu, penentuan bahasa mengikut yang saya sembang kawan saya, awak bodoh kan, saya cerita minggu lepas. So tak sesuai untuk saya sembang dengan dia sebagai orang Kelantan yang tak pernah dengar bahasa Perak kan. Macam Cik Mae tak dengan cikgu tak apa, memang duduk Perak lama dah. Dia silap boleh cakap awak lagi kan. Sebab duduk lama. Kalau orang yang first time datang tak boleh, sebab dia tak faham istilah tu. So kita di Malaysia ni pun umum kita ni faham bala tu adalah benda yang berat. So tak sesuai. Saya dibala hari ni. Apa balanya? Hari ni tersepak batu, saya dibala tak? Saya diuji hari ni. So diuji tu bahasa yang sesuai untuk kita guna pakai. So ini bahasa kitab. Jika sekiranya makmum dibala, so sekiranya makmum itu diuji dengan was-was dalam bacaan Fatihah, maka sebelum ia menghabiskan bacaan Fatihahnya sehingga imamnya rukuk, maka wajib atasnya takhalluf supaya menghabiskan Fatihahnya. Dan adalah hukumnya seperti hukum orang takhalluf dengan sebab uzur, mengikut apa yang dinakalkan oleh Al-Qamuli dalam Kitabul Jawahir daripada Al-Imam Nawawi, katanya, dan apa yang aku sangkanya adalah sah, tapi mengikut apa yang disebutkan dalam Syarhul Muhadzab bahawa makmum tersebut tidaklah diberikan hukum uzur. Baik, kalau makmum dibala dengan was-was dalam bacaan Fatihah, dia dah sampai ke bawah, dia was-was balik, dah baca ke belum? Was macam tak baca lagi. Lepas tu dia baca, tiba-tiba imam rukuk, iktidal, sujud, apa semua, dia dibenarkan untuk takhalluf. Apa makna takhalluf? Membelakangkan imam. Maksudnya dia tak ikut pergerakan imam, dibolehkan. Sebab dengan keuzuran dia, keuzuran was-was. Macam mana cara nak ubat was-was? Tak. Kalau was-was ni tak ada terikat dengan 3 rukun ni. Dia open, terbuka. Sebab dia dikira sebagai orang yang sakit. Macam mana cara nak ubat was-was ni? Cara ubat was-was, kita yakin tak buat, so kita buat, supaya datang yakin setelah buat, supaya tidak dihantui kepala kita ni yang buat ke tak buat, buat ke tak buat. Lepas tu kita ambil jalan pintas, kita kata kita buat, dah bagi salam, kita jadi rongsim, buat ke tak buat. Sepatutnya kalau dia kata buat ke tak buat, dia yakin tak buat, selesai. So dia buat, walaupun lepas tu ada orang tegur, kamu tadi macam ada terlebih sikit buat tadi. Contoh, tak apa, sebab kita yakin tak buat. Itu kaedah dia ajar. Tapi kalau yakin buat, tak yakin tak buat, walaupun ragu-ragu, yakin buat, tak yakin tak buat, kita akan rasa was-was sampai bila-bila. Rasa macam ragu-ragu. Rasa macam tadi basuh dah tangan kiri, dah basuh belum? Kira dah basuh lah. Tapi kita duduk agu-agu, tak basuh ini. Ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk tak ada wuduk. Nak yakin ada, yakin tak ada. Yakin tak ada je senang, ambil je wuduk, senang. Daripada kita duduk fikir jejak daripada rumah, tadi keluar rumah, lepas tu pakai kesipa, lepas tu pakai kasut berjalan, start kereta sampai ada wuduk, pergi ambil masuk bilik air, ambil wuduk tadi. Tadi dah mandi, tadi keluar bilik air, tadi masa ambil wuduk tak? Dia duduk fikir, duduk jejak, malas nak ambil wuduk sebenarnya. Sebab dah pakai stocking, dah pakai tudung, dah pakai makeup, usah nak ambil wuduk. Nanti habis makeup semua. Jadi duduk fikir dah sampai masjid, dah ambil wuduk ke, dah sembahyang, dah habis sembahyang, dah ambil wuduk ke belum? Tak, itulah tak habis-habis, dah ambil wuduk ke belum, dah ambil wuduk ke belum. So cara ni senang, mudah. Tak ambil lagi, terus ambil. Itu dia ajaran fiqh. Saya tengok ada satu cerita, saya ikut kuliah subuh tadi, ada satu macam cerita pendek lah, tentang orang yang was-was, cara nak ubat was-was. Dia ayam baju, dah ayam tutup Swiss,
Dia tulis dia pergi masuk kereta, duduk dalam kereta. Ish, dah tutup ke belum? Dia masuk rumah, tengok tutup. Oh, tutup dah. Okey. Masuk kereta, ish, dah tutup ke belum? Masuk balik, dia cabut pula, letak. Lepas tu dia tengok, okey, dah letak. Clear. Masuk kereta, ish, dah tutup belum? Pergi tengok, ish, dah cabut pula. Ambil, letak iron tu kat bawah. Okey, tak letak atas iron buat. Masuk balik, ish, lalah ambil iron, bawa masuk kereta, letak sebelah. Tengok iron sebelah tu, baru tahu. Yakinlah, memang dah tutup iron tu. Baru dia yakin. So dalam ibadat, saya bagi contoh lah. So dalam ibadat tu dia sudah ke belum? Senang. Yakin belum je dah. Lepas tu kita buat je, kita akan yakin dah lepas tu. Itu dia ajar dalam fiqh. Senang, selesai masalah. Jangan bawa ayam masuk kereta pula mana. Saya bagi contoh, saya tengok bagus lah dia buat cerita tu kan. Tapi mungkin dia terlalu was-was, terlalu tinggi kan. Jadi dalam hukum makmum waswas dalam bacaan Fatihah tadi ni, dia diambil hukum uzur. Maknanya kalau dia terkebelakang, dia tak diambil kira sebagai 3 rukun fi'li tadi. 37, makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Ada 2 makmum. Satu makmum yang angkat takbir daripada awal ke imam. Imam Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar, alhamdulillahi katsiran, subhanallah bihamdihi wa asila, semua tu. Lepas tu katalah saya dengan Pak Rashid atau Pak Rashid dengan Pak Syekh semayang belakang, saya imam. Bila saya angkat takbir, Pak Syekh Bilal kamat, saya jadi imam, Allahu Akbar. Pak Syekh pun angkat takbir, Allahu Akbar. Sama-sama berdiri ni, Pak Syekh belakang saya, sebelah Pak Syekh Pak Rashid. Pak Syekh angkat takbir, Pak Rashid tak angkat takbir. Menghabiskan game yang tak habis lagi ni. Nampak macam qiyam daripada belakang, rupanya main game. Main game, tak apa, dah lagi. Contoh tak betul kan contoh. Pak Syekh pula sampai saya baca surah kan, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Pak Syekh Khalid, Allah, lupa baca Fatihah. Pak Syekh kata, lupa baca Fatihah. Lepas tu Pak Syekh baca Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pak Syekh baru Ar-Rahmanir-Rahim. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Katalah Pak Syekh baru Ar-Rahmanir-Rahim kat situ. Saya bawa Allahu Akbar. Pak Syekh bawa Allah, udah rukuk. Stop je phone. Bawa masuk poket. Pak Rashid angkat takbir, Allahu Akbar. Pak Syekh ni angkat daripada awal lagi, tapi Fatihah tak baca habis, ataupun sampai alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pak Syekh berdoa, ya Allah, lupa baca Fatihah. Pak Syekh teringat. So, Pak Syekh kena buat apa? Pak Syekh kena baca. Pak Rashid tu angkat takbir, ya Allah nak rukuk dah. Lepas tu angkat takbir. Pak Rashid buat apa? Pak Rashid terus rukuk ikut saya. Pak Syekh kena habiskan Fatihah juga. Sebab kalau macam tu, untung jadi Pak Rashid baik main game. Kalau tahu, Pak Syekh kata, kalau tahu saya main game pun tak apa tadi. Yang dekat-dekat. Tapi dia cerita fadilat dapat pada Pak Syekh lagi. Sebab apa? Takbiratul ihram dengan imam. Antara Nabi kata kutibat lahu bara'atan, kan? Diberikan 2 pelepasan api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik, kan? Disebut arba'ina yauman, kan? Man adraka takbiratul ihram arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atun minan nar, kan? Pak Syekh dapat tu. Pak Rashid tak dapat yang tu. Cuma dapat tanggung mana? Fatihahnya ditanggung oleh imam.
So Pak Syekh kena habiskan Fatihah tu. Sebab apa? Terlupa. Ni bahasnya. Terlupa baca Fatihah. So kena habiskan sampai berapa rukun fi'li? 3. Dia tak sama macam uzur tadi. Uzur tadi tak sihat. Yang ni bukan uzur, yang ni terlupa. Was-was tu uzur, terlupa bukan uzur. Dia punya had dia adalah 3 rukun fi'li juga. Sama. Pak Rashid bila angkat takbir Allahu Akbar terus rukuk ikut saya. Kalau tak rukuk ikut saya sami'allahu liman hamidah. Saya sempurna iktidal. Dan kalau Pak Rashid tak rukuk, tak dapat langsung rakaat itu. Nampak beza. Pak Rashid masbuk, Pak Syekh muafiq. Tapi muafiq terlupa baca Fatihah, kena selesaikan Al-Fatihah. Jangan lebih daripada 3 rukun fi'li yang besar, rukuk, sujud. Dan imam kalau sujud yang kedua masih tak baca Fatihah lagi, tak selesai, tak rukuk lagi, tak dapat rakaat itu. Okey, jelas. So pembahasan ni, makmum lupa membaca Fatihah hingga imam rukuk. Jika makmum itu terlupa membaca Fatihah setelah bertakbiratul ihram dan tidak sedar melainkan selepas imamnya rukuk, maksudnya dah rukuk baru sedar, atau dekat-dekat rukuk baru sedar, maka dibolehkan takhalluf kerana menghabiskan bacaan Fatihahnya. Dan adalah takhalluf itu dengan uzur, dan kata qil tidak diberi keuzuran, demikian kerana taksirnya, cuainya, dengan sebab lupanya. Okey, dalam ni dikata ada 2 pendapat. Satu kata uzur, satu kata tak uzur. Satu uzur, satu tak uzur. Dan lanjutan masalah ini, jika makmum itu tidak sedar bahawa ia meninggalkan bacaan Fatihah hingga rukuk ia serta imamnya, maka tidaklah harus ia kembali kepada qiyam berdiri untuk baca Fatihah, bahkan hendaklah terus mengikut imamnya dan luput rakaat itu, maka boleh ia wajiblah tambah 1 rakaat lagi sampai imam bagi salam. Katalah Pak Syekh rukuk juga. Kalau rukuk juga rakaat itu tak dikira, jangan patah balik qiyam. Terus ikut imam. Nanti bila imam dah bagi salam, bangun tambah saja 1 rakaat, cover balik rakaat itu. Macam kes Pak Syekh tadi lupa. Dah rukuk, ya Allah, baru teringat tak baca Fatihah, tak payah patah balik. Ikut saja imam, bila imam bagi salam, bangun tambah saja 1 rakaat, menggantikan bacaan rakaat yang bacaan Fatihah yang tak baca sempurna tadi. Okey, boleh faham? Jelas? Makmum lupa baca Fatihah hingga imam rukuk. Yang ni tadi kan? Selesai. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ya saya. Ha? Ha. Bila imam rukuk baru kita sedar kita tak baca Fatihah. Itu lupa. Kategori lupa tu. So dia kena habiskan baca Fatihah dalam keadaan sekiranya dia masih belum rukuk. Tapi kalau dah rukuk tak payah dah. Rukuk nanti dah baru teringat Allah lupa baca, nanti baru dia tambah 1 rakaat bila setelah imam bagi salam. Soalan TikTok, macam mana imam baca surah Sajadah langsung tiada dengungnya pada tempat-tempat yang ada dengung? Sah. Tak ada masalah. Saya jawab soalan TikTok. Ada satu lagi soalan tadi, mana dia? Ada soalan? Tadi macam ada soalan lagi. Oh, tak ada soalan. Ya, ada soalan. Terus janganlah ada ceraian panjang di antara takbiratul ihram imam dan makmum pada sembahyang Jumaat.
Jika takbiratul ihram imam dengan sembahyang Jumaat dan para makmum melambat-lambatkan takbiratul ihram mereka hingga imam rukuk, maka tidak sah Jumaatnya. Dan Jumaat mereka 42. Astagfirullahaladzim. Oh, saya dah lajak belakang. Hukum imam atau makmum situ. Astagfirullahaladzim. Hukum imam atau makmum syak meninggalkan huruf-huruf daripada Fatihah ketika membacanya dan selepasnya. Okey, baik. Apabila membaca imam atau makmum Fatihah dan syak ia ketika membaca pada meninggalkan huruf daripadanya, maka hukumnya wajib ia mendatangkan dengannya semula. Ada kok ada huruf bacaan yang tertinggal, dia wajib datangkan semula. Maknanya kena baca balik. Saya baca iyyaka na'budu tadi terasa tertinggal huruf ain. Macam mana iyyaka na'budu lumpa ain contohlah. So wajib datang balik ain ni. Datang ain tu masa baca balik lah. Baca balik. Kemudian jika yang tertinggal itu pada akhir kalimah, maka hendaklah ia mengulanginya. Siratal alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Hilang habis nun dengan mim di hujung. Waladdallin. Leh aja. Dalin contoh. Tinggal di hujung-hujung, wajib ulang balik. Itu sebab imam saya selalu pesan, kalau mampu untuk nafas panjang tak apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Tapi kalau tak mampu, berhenti alaihim pertama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagi okey. Yang mana yang selalu yang kita buatlah. Kalau nafas tu pendek, jangan. Ada yang sampai saya pernah dengar imam tu dilajak, dia nak bagi habis juga, akhirnya waladdallin, amin, tak sentuh huruf nun. Walaupun kesalahan tu jali, tapi tidak mengubahkan makna, tapi solat tu nampak tak cantik. Kalau ikutkan dalam disiplinnya, dia kena ulang balik Fatihah tu. Tapi kalau makmum dah amin, macam mana buat? Kena ulang balik lah. So makmum kali kedua lagi amin. Makmum dia nak amin je, amin, lepas tu ulang balik sebab tak cukup huruf. Siapa yang bersin? Kita ulang balik. Imam pun kadang-kadang suara terserak pada Fatihah. Itu sebab imam ni berdehem pada Fatihah tu boleh, pada surah tu ada ulama hukumkan batal solat. Berdehem pada bukan tempat dia. Imam boleh berdehem pada bacaan Fatihah sahaja. Surah ada ulama hukumkan ia batal solat. Berdehem ni pula dia ada cara dehem dia. Itulah punya disiplin solat ni, dia bukan main dehem je. Batuk tak apa, berdehem tu. Sebab apa? Sebab berdehem ni dia mengeluarkan huruf. Ahem. Dia mengeluarkan huruf. Kalau batuk tak apa. Kalau berdehem ni dia keluar huruf. Sama juga kalau bersin kuat-kuat. Hat com. Itu dia ada ejaan HATCUM. Dia ada bunyi. So punyalah ulama, kalau ulama Al-Fatani tu punya nak jaga supaya berdehem pun ada cara berdehem dia. Berdehem macam mana dia? Macam tu je. Macam tu je.
Dia itu boleh batal solat. Dan berdehem itu pada bacaan Fatihah je, sebab Fatihah tu rukun qauli. Adapun yang lain tu sunat. Sunat yang itu yang berdehem tu ada ulama hukumkan sebagai batal solat. So kena jagalah nak berdehem boleh, tapi jangan berdehem kuat-kuat sangat. Baik. Jadi kalau tertinggal huruf, wajib mendatangkan huruf tu. Kemudian jika yang tertinggal itu pada akhir kalimah, hendaklah ia mengulanginya dan tidak sebelumnya. Dan jika sebelumnya, maka tidak wajib. Maka wajiblah ia membacanya semula. Tetapi jika ia syak setelah selesai daripada membacanya, maka tidaklah wajib atasnya mengulanginya lagi, seperti mana dikatakan oleh Syarah Muhadzab daripada Syekh Abu Muhammad. Oleh kerana huruf-huruf Fatihah itu banyak, maka sukarlah di atas memastikannya dan menyatinya, maka memadailah baginya mengikut zan yang sangka yang kuat. Jadi maknanya kalau dah habis apa semua tu dah habis baca Fatihah baru dia ada rasa syak, tak apa, teruskan solat. Mana nak ingatnya tang mana. Sebab dalam syak ni jangan terlalu banyak sangat. Kalau dalam dah selesai tu, tak payahlah kita nak patah balik nak syak. Yalah, was-was ni sebenarnya iblis lah yang bisik hati kita tu. Sebab Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Falaq dengan An-Nas pada Nabi SAW. Antaranya itu adalah ayat yang supaya kita dijauhkan Allah bisikan iblis dalam diri kita. Allah kata apa? Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang sentiasa mengganggu hati manusia. Sebenarnya iblis ni dia ada dalam diri kita ni. Kalau dalam istilah buku lama tu, tercokol. Faham? Tertonggok. Kalau dalam buku tu dia bagi tercokol. Tertonggok ni maknanya apa maksud tertonggok? Ada bertenggek, mendempit. Iblis tu mendempit di hati kita ni ada ni. Bukan korin, iblis. Sentiasa. Nabi pun sebut dalam hadis bahawa iblis ni sentiasa mengalir dalam darah kita ni. Itu sebab bila asal tengok orang nak sangka buruk dulu baru sangka baik. Pasal tak? Kita banyak sangka buruk dulu baru sangka baik. Sangka buruk dulu dah habis, rasa bersalah pula sangka buruk. Sebenarnya bukan apa itu. Sebab iblis. Kan Nabi SAW berjalan dengan isteri Nabi, saya tak ingat lah. Lepas tu Nabi beritahu pada sahabat, ni isteri aku. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kami tahu. Nabi sebut tu sebab apa? Sebab iblis akan menjentik hati sahabat ni supaya dia kata Nabi berjalan dengan perempuan lain. So ayatnya adalah Al-Falaq dengan An-Nas yang Allah turunkan. Jadi kalau dia tang bacaan tu kalau dah habis selesai baca Fatihah, so yang terbaiknya tak payah kita fikirkan sangat, daripada kita terwaswas pada rukun fi'li. Itu lain. Dah rukun udah baca Fatihah tapi tak yakin bacaan Fatihah tu betul atau tidak. Ada sebagian orang pernah tanya pada saya kata yakin dah baca tapi rasa macam tak betul. Kalau tak betul tu senang je, nanti cari guru, baca je kat guru dah. Bila guru kata sah betul, betul itu je lah bacaan kita, takkan kita nak ubah lagi bacaan kita tu. Yakin je. Berlainan dengan dah baca atau tak baca. Berlainan kalau rukuk ke belum rukuk. Berlainan kalau sujud atau tak sujud. Udah sujud, dia rasa udah sujud ni 2 kali ke 3 kali. Okey, katalah dia tengah sujud, duduk antara sujud, duduk sujud yang kedua, lepas tu dia duduk. Dia kata, tadi sujud sekali ke 2 kali? Dia was-was. Macam mana nak buat? Dia was-was, tadi dah sujud ke belum? Sekali ke 2 kali? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat?
Sujud balik. Walaupun dah habis kata, tadi sujud 3 kali. Sujud apa 3 kali? Solat apa sujud 3 kali? Okey. Kalau kita dah duduk tahiyat, kalau kita dah duduk satu posisi yang rukun, jangan patah balik. Contoh kita dah bangun qiyam, sujud ke belum tadi? Tak payah patah balik, teruskan. Ataupun pada tahiyat akhir, dah duduk tahiyat akhir, udah sujud ke belum tadi? Sujud berapa kali? Tak payah patah balik. Tetapi kalau pada sunat, boleh patah balik. Contoh kita duduk tahiyat awal, rasa sujud tadi baru sekali, so sujud balik, boleh. Sunat tak apa. Yang ni tak payah. Apa caranya? Caranya adalah bagi salam, bangun tambah je 1 rakaat. Tambah 1 rakaat. Okey, was-was pada rukun, yang itu tak apa, kita patah balik. Was-was pada bacaan, yang itu tak perlu. Was-was pada bacaan betul atau tidak, yang itu dah habis, pergi cari guru baca. Tapi kalau was-was dah baca ke belum baca, yang ni kita nak pegang yang mana? Belum baca. Bila belum baca, teruskan solat ikut imam. Bila imam bagi salam, kita bangun tambah 1 rakaat. Kita cover balik bacaan Fatihah tu, cover balik rakaat itu dengan kita tak yakin bacaan Fatihah kita dah baca ke tak baca pada sesuatu rakaat yang kita buat. Okey, boleh? Faham? Berdehem sebab tekak tak selesa dalam solat, batal solat kan? Okey, berdehem yang terlalu kuat sangat, bunyi bahasa. Kalau bersih masa baca Fatihah, ulang balik Fatihah. Kalau nak selesa tekak, kita kena batuk untuk selesakan tekak, boleh ke? Walau kita tak ada batuk, tak boleh. Sebenarnya berdehem-dehem ni pun tak boleh. Ustaz, perempuan boleh ke sebut amin perlahan hanya di telinga dia je? Memang kena sebut amin perlahan. Yang kuat, jangan perempuan kuat pada imam pula. Perempuan kuat pada makmum lelaki. Amin. Okey, ada soalan lain? Yes. Minggu lepas, okey. Okey. Terus jadi baru perasan dah 3 rakaat, masa tu di posisi mana? Okey. Okey, macam mana boleh tahu 3 rakaat tu? Berperasan. Perasan tu berada di posisi mana? Tahu posisi mana? Berdiri. Tengah berdiri tu berperasan rakaat 3. Okey, apa nak buat? Saya saja nak bagi supaya boleh jawab. Berdehem masa sebut amin pun tak boleh. Sunat. Ada orang tanya soalan. Okey, macam mana nak buat? Saya fikir macam mana nak buat? Okey, bila bangun baru sedar yang sedang rakaat ketiga pada berdiri, macam mana nak buat? Apa? Apa kat mana? Sebab sini? Terus duduk balik. Sebab apa duduk balik? Sebab memang ada salah. Jangan teruskan. Sebab kita qiyam tu kita dah sedar, aku 3 rakaat ni. So memang dia sedar, dia yakin, aku 3 rakaat ni, maksud dia yakin dia sedar rakaat ketiga. Apa kena buat? Duduk balik. Dah. Jangan teruskan. Tapi kalau berdiri, rasa macam baru 2, baru 1, 2, duk teragak-ragak. Kalau teragak-ragak, teruskan je lah. Tapi kalau dah yakin, dah rakaat 3 ni, duduk balik. Kalau teruskan juga, apa jadi? Batal solat. Sunat pun batal solat juga. Okay, nampak Kalau dah rukuk baru sedar rakaat 3, terus duduk juga.
Dah rukuk, sebenarnya betul lah, ni dah 3 rakaat ni. Terus duduk, ambil tahiyat balik. Ya. Makan minum dalam solat, kalau ada bahan-bahan apa semua dalam memang kita pakai. Tapi kalau kohok tu dia ada di dalam lagi, kadang-kadang pakai telan. Nak keluar tak? Apa hukum telan kahak ketika solat? Apa hukum telan kahak ketika solat? Batal solat. Sekiranya kahak tu kahak orang sebelah. Kalau kahak kita tak batal lah. Kalau kawan tu batuk-batuk kahaknya terlepas masuk dalam mulut kita, tengah sebut amin, pop kahak dia, batal solat. Kahak kita tak batal. Telan kahak tak apa. Terima kasih Encik Mai soalan. Saya ada satu ustaz tu. Ustaz apa tu dia kahak dia kata, batas semua. Sekejut batas semuanya. Sekiranya kahak tu kahak orang lain. Okay. Kahak kita tak apa. Tapi kalau daging apa semua, ni kita duk main lidah lepas buka puasa tu. Ni lubang. Sekiranya kita bila rasa daging tu kita gigit, boleh gigit, hancur batal solat. Tapi kalau kita ni tak boleh gigit, dia halus, dia tak apa. Kalau yang ni keluar-keluar boleh kunyah. Yang itu sebaiknya kita ambil bola boket. Jangan habislah sejadah tu. Ambil bola boket. Ada soalan lagi? Bacaan berdengung pendek panjang, kalau tak buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah, tak ubah mana ayat. Soalan? Kalau tak ada, wallahu a'lam, kita ya. Macam mana? Boleh, tapi dengan syarat kita dah mengaji dengan guru. Saya takkan hukum begitu. Quran ni kalau nak mengaji kena musyafahah, kita baca guru dengar, tengok pergerakan mulut. Tapi kalau dah khatam sampai juz sampai 30, baru kita pakai pen tu untuk nilai tambah dalam bacaan, nak bagi baik, boleh. Tapi kalau tak pernah berguru secara bertalaqi semuka ni, tak boleh. Kita ambil sunnah Nabi bertalaqi semuka dulu, lepas tu baru pakai pen tu. Boleh je, dengan syarat pernah dulu kita baca berguru, kita tahu macam mana nak lafaz surah Ain, lafaz surah Dhad. Kalau kita dah selesai yang tu, kita pakai yang tu, boleh mengaji pakai tu. Boleh, tak masalah. Boleh pakai tu, bagus. Tapi dengan syarat, kalau jangan first time, kalau ini dah second time ataupun dah banyak kali kita dah baca Quran, dah berguru, itu tak apa. Yang penting berguru Quran tu penting. Bermusyafahah, dia dengar bacaan kita. Tak boleh. Tak boleh tu bukan apa, tak sunnah. Kita Quran ni berguru kena musyafahah, bertalaqi tengok muka guru tu. Wallahu a'lam. Baik, saya nak start tajwid awal boleh?